Tuan-tuan, kalau Allah tanya kita, aku bagi kau umur 60 tahun, kau buat apa? Saya nak jawab apa, tuan-tuan? Allah bagi kita umur 70 tahun, engkau buat apa? Saya nak jawab apa, tuan-tuan, besok di padang mahsyar? Saya nak cakap, saya makan, ya Allah. Saya cuma cari duit, ya Allah. Saya cuma guna untuk berjalan, ya Allah. Saya bersukaria, ya Allah. Tuan-tuan, saya percaya dan tuan-tuan percaya, selepas ini kita akan melalui zaman kematian. Dan jika itu berlaku dengan kita, apakah kita selamat? Jika ia berlaku kepada kita, apakah saya selamat? Apakah semua akan selamat?